Hang Lekir, salah seorang dari 4 sahabat legenda Melaka. Sejak kecil, dia terkenal sebagai pemuda pendiam, cekap di hutan dan sangat tangkas memanah. Dia membesar bersama Hang Tuah, Hang Jebat dan Hang Kasturi. Mereka berguru, berlatih silat dan akhirnya menjadi pendekar muda yang dihormati. Nama mereka naik ketika menyelamatkan bendahara Tun Perak dari serangan Lanun. Panahan tepat Hang Lekir membantu menombangkan musuh dengan pantas. Hang Lekir sering menyertai misi luar negeri menjadi penyelinap terbaik. Dia mengumpul maklumat musuh tanpa disedari sesiapa. Saat Hang Jebat mengamuk, Hang Lekir tetap menjaga rakyat. Dia memastikan orang awam keluar dari bahaya tanpa menentang sahabatnya secara langsung. Walau tidak sepopular Hang Tuah atau Jebat, Hang Lekir tetap wira senyap Melaka. Bijaksana, setia dan menjadi tulang belakang banyak kemenangan. Siapa lagi yang anda mahu? Sila komen. Jangan lupa subscribe, like and share.